So jadi apa yang Olivia cakap tu betul dan dia okay guys. Tu saya dah bercakap berulang-ulang kali daripada hari tu lagi. Tolong berhati-hati dengan kau punya definasi T20 ni. Okay, dan kau nak menjual seolah-olah mereka ni kaya. Dan saya dah cakap kuih raya yang banyak beli ni golongan-golongan ni lah. Kan? Dia beli apa ni kek, roti jala yang color-color tu Olivia. Yang orang buat color-color, dia buat bentuk rose kan. Yang rajin yang bila dia orang buat makan-makan. So dia beli, dia support ramai mereka yang berniaga daripada rumah, kan? Mereka banyak lah guys, mereka banyak minta, mereka banyak support peniaga-peniaga kecil. And then kita group yang ini sebenarnya adalah group yang paling ramai, okay? Grup yang paling ramai, dan bila grup yang paling ramai ni yang kita dapat ni, yang ini ni, yang paling banyak ni, dia akan menyebabkan banyak benda yang berlaku lah. Mereka dah tak turun hujung minggu ke Tanjung Karang. Mereka dah tak turun hujung minggu ke Sekincan. Mereka dah tak turun hujung minggu pergi ke area-area tempat main ekotourism dekat area Hulu Selangor, kan. Mereka tak sewa ke Hulu Langat, kan. Jadi benda-benda macam ni semuanya, kan, adalah benda yang terjadi, dan benda-benda macam ni adalah benda-benda yang bakal mengganggu kita punya ekotourism. Okay, now ada satu benda Anas, Olivia. So aku tertanya-tanya hari tu masa kita pergi ke Pulau Pinang, okay. Kita pergi ke utara. So ke utara tu kita stay dekat 2 tempat. Malam pertama kita orang stay ramai-ramai dekat Budi. Masa kita ke Pulau Pinang tu Budi, hari tu malam pertama Abang Aidil stay dekat bilik yang kita berduaan pula, nanti orang kata lain macam pula. Bilik yang kita semua duduk bersama-sama tu Budi. Dekat Rainbow Paradise Rainbow Paradise. So jadi ya, Rainbow Paradise. Rainbow Paradise. Malam kedua kita duduk dekat dengan Shangri-La, Rasa Sayang Apartment, kan. So dua-dua malam tu saya dapat murah sebab itu adalah homestay. Malam pertama tak sampai RM200, kami boleh duduk 5 orang. Malam kedua tak sampai RM200, kami duduk lagi 5 orang, apartment Anas. Tapi tertanya-tanya, kenapa harga hotel tetap mahal? Okay. Tak ada turis ni, harga hotel tetap mahal. Tetap mahal. So, masa tu Anas, aku dah agak yang ada very likely persatuan hotel ni dia jadi macam kartel. Okay. Dia katakan bila orang dah tak ramai, apa kata kita jangan murahkan harga hotel? Yalah, sebab kalau kita kau murahkan sikit. Sebab apa Adil? Dia ada satu microeconomic. Kalau kau murahkan pun kau tahu orang takkan